Assalamualaikum, what's up everybody? Anda bersama dengan saya Bro Faizal from iFK English and welcome to Simple English Dialogue. So kalau anda sedang cari program atau kelas bahasa Inggeris yang boleh bantu anda improve English communication masa kerja supaya anda boleh present dengan lebih baik, anda boleh cakap dengan bos dengan lebih lancar, senang nak jawab soalan, tak perlu nak harap orang lain, dan kalau anda betul-betul nak improve, terutamanya ni dah masuk tahun baru ni, dah nak dekat dah 2026 ni. So anda nak make sure anda jumpa kelas yang sesuai untuk anda, pastikan anda stay sampai hujung. Okay. So dalam sesi Simple English Dialogue ni kita akan go through satu Simple English Dialogue yang anda boleh gunakan sekejap lagi masa kerja. Okay. Sebab apa? Sebab bila anda dah biasakan perbualan yang senang, yang mudah, yang anda boleh copy, dengar dan ikut, lama-lama anda akan terbiasa. So itu yang kita nak bantu anda hari ini. Alright. So, are you ready? Kalau ready, comment I'm ready. Okay. Alright. Okay, sebelum kita continue, saya ada satu. Okay, mungkin anda ada certain situation yang anda sedang hadapi sekarang yang mungkin sama dengan puan ini. Puan ni adalah one of our students. Dulunya dia ada masalah ni. Dia kata macam ni. Saya takut and confused. Ayat saya betul ke? Mana depan, mana belakang? Patut start macam mana? Sebab dalam kepala saya in Malay dia kata. Tapi kat mulut saya nak translate English. Pernah tak lalui benda tu? So anda mungkin tak yakin. Sebab macam ni. Anda ada benda yang nak cakap ni. Dalam kepala ni tahu apa nak cakap. Okay? Tapi dia tak terkeluar dekat mulut. Okay? Pernah tak macam tu? Macam puan ni dia kata, dia tak sure ayat dia ni betul ke tak. Yang mana depan, yang mana belakang. So, kalau anda ada masalah macam tu, sama macam puan ni. And then dia kata perit sangat. Saya rasa apabila tak mampu bertutur bahasa Inggeris ni. Okay, and then dia kata rasa rendah diri sangat masa tu. Saya kadang-kadang faham apa yang disampaikan. Tapi tak mampu membalas atau menjawab pertuturan mereka. So, kalau anda, sebab bukan semua orang sama, saya faham juga. So, kalau anda katalah memang suasana kerja anda memerlukan anda memang kena, you need to be able to speak in English. You need to know how to use the language. So dekat situ mungkin kalau kata anda tak boleh nak speaking dengan baik, tak boleh nak keluarkan apa yang anda nak cakap, tak boleh nak keluarkan idea, dia rasa sangat perit dan pedih. Betul tak? So that's why saya nak invite anda hari ni. So kalau anda tengah cari kelas, program, tengah cari cara untuk boleh bantu anda nak belajar speaking dengan lebih baik, make sure anda stay sampai hujung. Alright. So, hari ni kita akan go through satu simple English dialogue yang mana hari ni adalah berkenaan dengan ada kawan kita yang nak bercuti. So bila dia nak bercuti, dia nak minta tolong kita. So, first, anda dengar dulu, saya akan go through dan saya akan explain one by one. So, are you ready? Kalau ready, comment. Let's go, bro. Okay. So conversation ni between saya dan juga Ahmad. Okay. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Okay. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Maksud dia Ahmad, boleh tak nak minta tolong simpankan. Keep ni simpan. Okay. Keep the warehouse keys for me. Kunci warehouse untuk saya. Okay. So dekat sini, kalau katalah kita nak minta tolong someone, yang cantiknya kalau kita boleh tambah please. Yang itu dia bunyi sedap lah. Kalau orang yang dengar kita tengah nak minta tolong ni, dia dengar kita cakap please, dia rasa lembut lah sikit. Dia nak tolong tu. Betul tak? Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Okay. So tu yang pertama. Yang kedua, Ahmad cakap, sure, are you going somewhere? Okay. Sure. Okay. So ini maksud dia pasti. Ataupun bolehlah dalam konteks kita ni hari-hari perbualan ni tak adalah kita cakap pasti. Pelik sikit bunyi dia kan. Tapi in English kita gunakan sure. Are you going somewhere? Kau nak pergi mana-mana ke? Okay. Are you going somewhere? Okay. Somewhere tu kita maksudkanlah mana-mana. Dia tak ada spesifik tempat. Okay. Where tu tempat lah in a way. Somewhere ni maksudnya ke mana-mana. Okay. Tak ada spesifik tempat. Okay. Next. Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. Dia kata sebenarnya actually I have a fishing trip this weekend. Saya ada fishing trip. Okay.
nak pergi memancing hujung minggu ni. Okay. And I'm leaving tomorrow. So dekat sini, kita selalu guna actually kan. Siapa pernah dengar orang cakap actually, betul tak? Okay. Actually ni kita kena make sure bukan kita guna sentiasa. Okay. Kita guna bila kita nak cakap tentang kebenaran ataupun sesuatu yang sebenarnya macam tu. Baru kita cakap actually. Jangan kita masukkan dalam semua keadaan kita cakap actually. Contohnya, what do you want to eat? Actually, I want to eat this. Itu tak perlulah. Kita je cakap lah, what do you want to eat? I think today I want to eat fried rice. Cukup. Cuma kalau dia actually kita guna untuk cakap kebenaran, nak bagi tahu rahsia ke, itu baru kita cakap actually, baru betul. Okay, jelas tak? Kalau clear, comment. Clear bro? Okay. So next adalah that's great. No problem. You can count on me. Okay. Maksud dia apa? That's great. Wah, bagus tu. Ataupun that's great ni nak cakap tentang benda tu seronok, besar. Kita boleh cakap that's great. Okay. No problem. You can count on me. Tak ada masalah. You can count on me. Okay. Apa maksud you can count on me tu? Tak apa. Kau boleh percaya kat aku. Ataupun tinggalkanlah kat aku. Maksudnya, you can count on me tu bukannya kira. Maksud dia adalah, tak apa kau percaya kat aku, kau bagi. Boleh, no problem. Okay, jelas tak? Okay, Riris Didik tanya, kalau nak join kelas macam mana? Okay, saya jawab dulu sikit. Mungkin anda boleh klik dekat button bawah ni. Okay, click on this button and then fill in the form. And then, saya yakin nak tahu kelas ni mesti macam-macam soalan kan? Nanti anda fill in the form and then click submit. Nanti our team will get in touch with you. Okay, alright. So, next. Dia kata, thank you. Please don't lose it. Okay, dekat sini, thank you. Terima kasih. Please don't lose it. Boleh tak kita cakap thanks saja? Thanks. Boleh tak? Boleh juga. Tak ada masalah. Especially kalau kita cakap dengan kita punya colleagues, kita punya kawan. Cuma kalau katalah kita cakap dengan someone yang mungkin bos kita ke, managers kita ke, someone upper rank daripada kita, better kita guna thank you. Okay? Alright. Dan cara sebut tu. Okay, cara sebut tu mungkin saya boleh highlight sikit. Sebut dengan lebih tepat dengan cara kita cakap thank you. Thank. Cuba sebut. Thank. Lidah keluar sikit. Thank. Okay. Dapat tak? Thank. Kalau dapat, cuba dapat. Cuba komen. Dapat bro? Thank. Thank you. Thank you. Keluarkan lidah sikit. Dia baru sedap. Baru dia bunyi English, bau bunyi orang putih sikit lah. Tapi boleh tak sebut thank you? Tak ada masalah. Cuma hari ni dah alang dah kat sini, belajarlah macam mana nak sebut dengan lebih tepat. Okay, next. Please don't lose it. Tolong jangan hilangkan Right. Last kali. You can trust me. I'll keep it safe. Okay, you can trust me. I'll keep it safe. Okay. Jelas tak? Clear ke? Okay, sekarang kita akan buat sama-sama. Saya akan go through dari awal sampai hujung and then you have to repeat after me. Alright. Wan Rohaya kata dah isi form, admin ada WhatsApp tapi saya tanya macam mana, tak reply. Okay, it's okay. Kalau kata dah ada WhatsApp, team pun dah ada WhatsApp, okay, give them some time. Don't worry. I will let them know. Nanti saya akan minta dia orang follow up juga. Okay, boleh kita sambung? Okay. Sekarang ni dengar and then repeat after me. Kalau kata ready, comment, let's go. Wan Rohaya, Riris Didik, comment, let's go. Okay, jom. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Sebut. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Dapat? Okay. Next. Sure. Are you going somewhere? Okay, go. Sebut. Sure. Are you going somewhere? Kita baik. Okay, next. Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. Okay, go. Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. Okay, next. Okay, that's great. No problem. You can count on me. Okay, go. Sebut. That's great. No problem. You can count on me. Okay, next. Thank you. Please don't lose it. Okay, sebut. Go. Thank you. Please don't lose it. And last kali. You can trust me.
I'll keep it safe. Okay, go. You can trust me, I'll keep it safe. Alright, good job. Siapa yang dah buat tadi, saya nak anda komen, I did. Okay, sebab apa? Sebab bila kita go through the topic, kita go through the dialogue, kalau anda dengar je, anda rasa macam, alah ni aku tahu dan aku dah dapat. So, anda tak ambil peluang untuk buat improvement in terms of your skill. So, that's why saya minta anda untuk ulang dengan saya. Alright? Okay. Sebelum kita continue, ada beberapa kesalahan yang saya nak highlightkan yang ramai orang buat. Saya nak kongsikan pada anda hari ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya, siapa kat sini first timer? Cuba komen. Kalau kata anda first timer, cuba komen. First timer bro. Okay. Okay. Kalau anda first timer, saya nak welcome anda. Dan mungkin saya nak tahu juga. Macam hari ni saya bersiaran secara live dengan anda ni, saya dari Sentul. Anda dari mana? Cuba komen sikit. Saya nak tahu. Ada orang Sentul juga, KL ke, Penang ke. Cuba komen anda dari mana. Alright? Faridah kata on off, no problem. Juraida dari JB, Faridah dari Penang. Selatan ada, utara ada. Satu Malaysia hari ni insya-Allah. Are you ready? Let's go. Apa kesalahan yang pertama yang saya nak highlight hari ni? Kalau ready, comment. Let's go bro. Ni dia. Kalau kita cakap, jangan hilangkan tau. Contoh, jangan hilangkan benda tu. So, kalau kita cakap, don't lost it. Yang itu salah. Lost tu betul, hilang. Tapi, lost adalah dah hilang. Benda yang dah berlaku. Jadi, kita tak cakap, don't lost it. Kita cakap, don't lose it. Itu baru betul. Cuba cakap, don't lose it. Orang Pahang pun ada. Ibam bersih sejahtera. Cuba sebut, don't lose it. So, make sure anda guna dengan betul. Lost, dah hilang. Lose, dekat sini, lose. L-O-S-E maksudnya hilang. So, cuba sebut, don't lose it. Sebut, don't lose it. Sebab dia ada it dekat hujung tu, nak bagi dia bunyi dia sedap, kita bukannya don't lose it, tapi dia akan ada bercantum sikit. Kita cakap don't lose it. Lose it macam tu. Cuba sebut. Don't lose it. Selalu kita bagi orang pinjam barang ke, kita akan cakap don't lose it. Kita bagi something dekat anak ke, kita cakap kat dia don't lose it. Bagi warning kan. Cuba sebut lagi. Don't lose it. Jelas tak? Clear? Kalau clear, komen. Clear bro? So, ini kesalahan yang biasa. Orang keliru sebab dia tak boleh bezakan. Dalam English, sebenarnya dia ada beza bila masa berubah, bentuk perkataan tu dia boleh berubah. Contohnya, mungkin kalau saya boleh bagi, dekat sini kita ada lose, lost. And then kita boleh ambil juga makan. Eat, makan. Ate, dah makan. Lepas tu kita ambil contoh lain, drive. Kan? Drive, tengah memandu. Drove, dah memandu. Kalau minum, drink, minum. Lepas tu, drank, dah minum. So, dekat situ. Sleep, tidur. Slept, dah tidur. So, dekat sini yang kita kena tahu bahasa Inggeris, dari segi masa sangat penting. Clear tak? Kalau clear, komen. Clear bro. Aisyah from Sarawak, welcome. Siapa yang first timer, yang mungkin first time join, first time nampak Bro Faizal first time join iFikir English. Saya tak nak anda terlepas nanti bila kita go live, anda terlepas information yang useful yang anda boleh guna masa kerja. Kan? Anda boleh klik dekat button follow tu lah. Kalau anda tak nak terlepas, make sure anda klik dekat button follow. So that the next time kita go live, anda akan dapat nampak notification. Alright. So, dapat ke yang ni? Siti Bariah pun first timer. Kalau dapat, komen clear bro. Boleh kita pergi ke kesalahan yang seterusnya. Ada few yang saya nak highlightkan hari ni. Kalau kata boleh, anda komen. Let's go bro. Sebelum tu, kalau anda mungkin nak tahu. Oh, saya dapat join iFikir ni, saya rasa macam okey lah. Saya nak tahu kelas iFikir macam mana program dia macam mana, yuran dia macam mana, kerap ke, sesuai tak untuk saya. Mungkin soalan tu ada banyak kan. Klik dekat sini. Nanti dekat bawah ni ada button warna kuning ni, orange kuning tu, anda boleh klik dekat situ, fill in the form.
anda isi sampai hujung and our team will get in touch with you. And kami akan bantu untuk tanyalah soalan apa yang anda ada. Okay. So boleh, jom kita pergi pula kesalahan yang kedua yang ramai orang buat. Apa dia? Bila bertanya soalan. Ni penting. Saya boleh cakap lah, kalau anda bekerja, kan kita kerja kan, at least kita dekat tempat kerja 8 jam. Okay. Berapa banyak kali kita akan bertanya soalan? Sikit ke banyak? Saya yakin mesti banyak. Okay, kita nak tanya macam-macam. So, sangat penting untuk kita tahu cara betul tanya soalan. So, dalam contoh ni, okay, you go somewhere, yang itu dia tak betul. Okay, yang betul untuk kita tanya adalah, are you going somewhere? Okay, cuba sebut. Are you going somewhere? So, yang ini adalah struktur tanya soalan yang betul. So, keadaan dia tadi apa? Dia nak pergi, dia kata dia nak pergi, dia minta simpankan kunci. And then dia bagi tahu, tolong simpankan. So, kawan dia tanya, nak pergi mana-mana ke? Are you going somewhere? Itu yang betul. Okay, cuba sebut. Ready? Go. Are you going somewhere? Okay dah? Okay. Cuba kita buat variation sikit. Are you going somewhere? Kita cakap pula. Are we going somewhere? Maksud dia apa? Adakah kita nak pergi mana-mana? Okay, sebut. Are we going somewhere? Dah. Make sure sebut tau. Kalau anda sebut, baru anda dapat improvement. Okay. Lagi satu pula. Are they going somewhere? Adakah mereka nak pergi mana-mana? Okay, sebut. Are they going somewhere? Okay, dapat tak? Okay. So, itu adalah struktur yang tanya soalan yang betul. Are you going somewhere? Jangan cakap you go somewhere. Ataupun kita bagi contoh yang lain pula. Ni. Okay. Kalau nak tanya orang kan, nak pergi mana? So, jangan cakap ni yang seterusnya pula. Yang ketiga. Where you go? Yang ini pun tak betul. Kebanyakan kesalahan yang berbentuk macam ni, dia berlaku bila kita direct translate. Pernah tak dengar orang cakap yang ini? Siapa pernah? Kalau pernah, cuba komen. Pernah bro? Saya pernah dengar ada orang cakap, where you go? Dia nak tanya mana awak pergi. Nak pergi mana? Ataupun dia kata, you are going where? Dia letak where tu dekat hujung. Okay, sebenarnya tak betul. Where mesti duduk di depan. Where are you going? Okay, awak nak pergi mana? Okay, jelas tak? Aisyah kata pernah, saya sendiri. Itu bagus. Kita acknowledge apa yang kita buat mungkin sebelum ni yang tak betul, but now you know. So make sure gunakan yang betul. Clear Aisyah? Alright, jom kita sebut dulu. Where are you going? Awak nak pergi mana? Go, sebut. Where are you going? Okay. Kita tukar sikit. Where are we going? Sebut. Where are we going? Kita nak pergi mana? Okay. Where are they going? Sebut. Where are they going? Diorang nak pergi mana? Mereka nak pergi mana? Jelas tak? Clear tak? Cara nak tanya soalan ni. Kalau clear, cuba komen. Clear bro? Okay. Sebab macam ni. Sometimes bila kita kerja, especially kalau orang keliling kita, English dia tahapnya bagus. Kita nak jaga kita punya image. Kita nak make sure kita ni tak adalah dipandang rendah. Memanglah tak baik pun pandang rendah orang ni. Tapi kita tahu realiti dia adalah dunia pekerjaan kompetitif. Okay, dunia pekerjaan, people are always criticizing ataupun analysing, assessing. Sentiasa mata ni melihat dan menilai. So, kalau anda nak tahu sentiasa macam mana boleh nak tanya soalan yang betul, nak jaga kita punya image kan, nak belajar lagi banyak. So, make sure anda klik dekat sini. Okay, klik dekat sini, fill in the form. Klik dekat sini dan ada kat situ fill form, isi form and then klik submit. Okay. So, nanti anda boleh tanya dengan tim dan juga sebenarnya nanti kalau anda dah habis ni anda akan dapat okay, flow dia macam mana, tapi sebenarnya ini anda rasa sikit je. So, nanti kita akan invite anda untuk join satu trial class. So, nanti anda cakap dengan tim. Fill in the form and then talk to the team. Alright? Okay. So, jelas tak yang ni? Okay, kita nak pergi kepada yang seterusnya. Ada satu lagi soalan yang mungkin orang selalu cakap tapi tak betul. Okay, iaitu yang ini. Masih lagi, soalan lebih kurang je. Ketiga-tiga yang saya highlight ni adalah tanya tentang nak pergi mana. So, are you going somewhere? Yang pertama. Yang kedua, where are you going? Yang kedua.
Yang ketiga ni berkenaan juga, tapi kita nak tanya reason. Kenapa nak pergi sana? Kan? So, why you want to go there? So yang ini memang terlalu kerap dan common sangat orang buat silap ni. Bila dia nak tanya soalan, dia tak masukkan do dekat situ. Okay, dia tanya, why you want to go there? Kenapa awak nak pergi sana? Tapi dia tak ada do dekat situ. Membuatkan ayat tu jadi salah, soalan tu jadi salah. So, cara yang betul nak tanya macam mana? Why do you want to go there? Dia mesti ada do dekat situ. Okay. Why, lepas tu ada do. You want to go there. Baru betul. Itulah struktur tanya soalan yang betul. Okay, jelas tak? Okay, cuba ulang dengan saya. Sebut. Ready? 3, 2, go. Why do you want to go there? Sebut. Why do you want to go there? Okay, dapat tak? Why do you want to go there? Okay. So, kita tukar sikit. Why do you tadi kita dah tukar, kita nak tukar yang lain pula. Why do we want to go there? Sebut. Why do we want to go there? Why do they want to go there? Sebut. Why do they want to go there? Sorry. Why do they want to go there? Kenapa dia orang nak pergi sana? Okay, dapat tak? Okay. So, make sure anda sebut dengan betul. Mungkin saya boleh highlightkan sikit sini. Cara nak sebut there. There. Okay. Nak tak? Saya tunjuk macam mana. Okay, kalau nak, cuba komen. Nak, bro? Okay, untuk yang mungkin join dan this is the first time anda mungkin join live dengan IVK, first time nampak saya, Bro Faizal, saya tak nak anda terlepas lah sesi yang kita akan buat next. Dan anda pun saya yakin tak nak rugilah, orang lain dapat, anda tak dapat kan. So, klik dekat button follow tu. Okay. Macam ni. Dia sama macam tadi saya highlight tentang satu cara sebutan kan. Yang ini pun sama juga. There. Dia bukannya there, tapi there. Cuba sebut. There. There. Keluarkan lidah sikit. There. There. Okay. Kalau kita sebut there, orang faham. Faham juga. Tapi yang sebutan lagi tepat, there. Keluarkan lidah sikit. There. 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 In English ni dia ada banyak. TH ni. Okay. Siti Sabah. Okay. Kalau first time, make sure. Jangan tertinggal tau. Untuk next session, klik button follow tu. Okay. Ulang lagi. Why do you want to go there? Fokus there tu. Tekankan dengan cara betul sebut. Why do you want to go there? Go. Sebut. Why do you want to go there? Why do we want to go there? Sebut. Why do we want to go there? Okay. Why do they want to go there? Sebut. Why do they want to go there? Dapat tak? Kalau dapat, komen. Dapat, bro. So, itu dia tadi yang seterusnya. Why do you want to go there? Okay. Make sure kalau anda nak tanya soalan, tanya dengan betul. Okay. Yang ini last. Nak tak saya nak bagi bonus lah. Kalau ikutkan, saya dah bagi 4 dah ni. Saya nak bagi 1 lagi bonus. Kalau anda nak, cuba komen. Nak, bro. Nak bonus. Alright. Okay, yang ini pun penting juga. Ramai sangat orang tersilap. Iaitu macam ni. Masih lagi tanya soalan, iaitu dia nak tanya, kita nak pergi mana? Tapi dia kata, where we are going. Yang itu tak betul sebenarnya. Yang betul adalah, where are we going? So, dia akan datang sebenarnya, first kena ada, lepas where, dia mesti are dulu, baru we going. Sebab yang ini adalah soalan, question. So, where are we going? Baru betul. Okay, cuba jawab. Ready? 3, 2, go. Where are we going? Okay, dapat tak? Where are we going? Okay. Senang je sebenarnya. Tapi kalau anda dah faham, dah clear, insyaAllah, the next step adalah kita kena practice. So, sebab kami di IVK, kita ada formula. The formula adalah learn, practice and repeat. LIPA formula. Okay, sekarang jom. Sebab kita nak make sure anda dapat, kita ulang semula supaya make sure anda betul-betul boleh practice apa yang kita dah faham. Sebab faham ni tak adalah ambil masa lama sangat. Tapi kita kena spend some time untuk practice. Okay, jom. Are you ready? Kalau ready, comment. I'm ready. Okay.
Anda dengar sekali lalu dulu. Okay, saya akan go through lagi sekali. Anda dengar dulu and then kita akan ulang sama-sama. Alright. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Sure. Are you going somewhere? Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. That's great. No problem. You can count on me. Thank you. Please don't lose it. You can trust me. I'll keep it safe. Okay, dapat? Okay. Sekarang ni kita ulang sama-sama. Anda dengar, lepas tu make sure anda ulang dengan saya. Alright. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Okay, sebut. Ahmad, can you please keep the warehouse keys for me? Okay dah. Kalau anda dah ulang, saya nak anda komen emoji. Komen emoji yang anda suka. Okay. Next. Sure, are you going somewhere? Okay, sebut. Sure, are you going somewhere? Okay, kalau dah ulang, komen emoji. Okay, next. Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. Okay, sebut. Go. Actually, I have a fishing trip this weekend and I'm leaving tomorrow. Okay, dah. Okay, kalau dah, komen emoji yang anda suka. Okay, next. That's great. No problem. You can count on me. Okay, sebut. That's great. No problem. You can count on me. Okay. Make sure anda ulang tau. Kalau dah ulang, komen emoji. Okay, next. Thank you. Please don't lose it. Okay, sebut. Thank you. Please don't lose it. Okay, last kali. You can trust me. I'll keep it safe. You can trust me. I'll keep it safe. Okay, sebut. Go. You can trust me. I'll keep it safe. Alright. So, next pula. Sebut dengan betul. Don't lose it. Okay, sebut. Don't lose it. Jangan hilang benda tu. Okay, next pula. Are you going somewhere? Sebut. Are you going somewhere? Are we going somewhere? Sebut. Are we going somewhere? Are they going somewhere? Sebut. Are they going somewhere? Okay, well done. Okay, next. Where are we? Sorry. Where are you going? Sebut. Where are you going? Where are we going? Sebut. Where are we going? Where are they going? Sebut. Where are they going? Alright. So next. Why do you want to go there? Sebut. Why do you want to go there? Make sure tau cara tanya soalan yang betul. Why do you want to go there? Okay, go. Sebut. Why do you want to go there? Why do we want to go there? Sebut. Why do we want to go there? Okay. Why do they want to go there? Sebut. Why they want to go there? Why do they want to go there? Okay, dapat? Okay, last kali. Where are we going? Sebut. Where are we going? Okay. Where are you going? Sebut. Where are you going? Where are they going? Sebut. Where are they going? Okay, clear ke? Well done. Good job. Okay, siapa yang follow dari awal tadi sampai hujung, saya nak anda komen. Well done. Puji diri sendiri. Tepuk tangan. Okay? So, kalau anda tengah cari kelas, mungkin untuk bantu anda improve English communication cepat. Dan macam hari ni, kalau anda tengok, kita spend masa sikit untuk betul-betul bantu anda praktis. Betul tak? Bukan sekadar belajar faham. Sebab belajar ni nak faham, mungkin dia tak perlu masa yang lama sangat kalau caranya betul. So, once dah faham, kita kena spend time untuk praktis. Okay, tu sebab kita buat ni lah LIPA formula. Learn, practice and repeat. Okay. Kalau boleh saya share, one of the participants dia cakap macam ni. Okay. I fikir English sangat mudah difahami. Paling best bukan setakat belajar teori, tapi dapat praktis sekali. Ni yang penting. Sebab anda nak improve English, anda kena make sure prosesnya adalah proses yang betul. So, proses yang betul adalah, especially untuk dewasa, mesti learn, practice and repeat. Ini one of the best. Anda belajar untuk dapatkan skill apa-apa pun, anda kena belajar dulu. Lepas tu anda kena practice. Terus buat and then anda kena ulang. Itu sebab kita pandai drive kereta, kita mungkin pandai buat apa-apa skill yang kita ada sebab kita belajar, lepas belajar kita practice,
amalkan, kemudian kita ulang banyak kali. So kalau anda tengah cari kelas yang boleh bantu anda untuk speaking yang lebih baik, supaya boleh buat presentation dengan lancar, anda boleh cakap dengan bos, jumpa klien, tak perlu nak harapkan orang dah, tak perlu nak lari-lari dah. Make sure anda klik dekat button ni. Dekat bawah ni ada button warna oren, anda klik dekat situ. Kalau tak ada, jangan risau. Anda boleh klik dekat profile and then send us a message. Nanti our team members akan get in touch with you. Okay, fill in the form and then click submit. Okay, jelas? Clear? Alright, thank you so much everyone. Thank you siapa yang ada dari awal tadi. Kita ada Mama Aimi, Farida Hassan, Aisyah, kita ada siapa lagi? Iyad, kita ada rama-rama putih pun ada juga. Alright, thank you so much. Kalau anda nak, make sure anda tak duduk di tahap yang sama. Tahun 2026 anda nak berubah, anda nak make sure anda boleh speaking yang lebih baik, make sure anda fill in the form and talk to our team. Itu saja. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Bye-bye.